Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya buat clutch pump AMT, robotik AMT CV. Jadi AMT ni sebenarnya yang rumit dia nak tukar dia bukanlah rumit mana, benda ni piston kecil ni. Ini susah gila nak keluarkan sebab apa, dia duduk di dalam keadaan dalam tu. Nampak? Bukan senang nak buat. Jadi clutch pump ni dia punya kit clutch pump dah bocor. Dia dah bocor. Yang lama punya ada. Biasanya yang kembang tu adalah ni, dua benda ni. Ni kedudukan dia adalah di bawah. Di bawah kedudukan dia ni. Benda ni selalu bocor. Tapi bukan selalu, jarang berlaku. Macam tu. Dapat kan? Jadi hari ni saya tak boleh nak tunjuk macam mana buka dia sebab saya sebelah tangan. Ini peralatan dia lah. Ini pump dia. Ini piston besar dia. Jadi nak buat ni, ini customer punya, dia COD, dia suruh saya buat. Owner ni duduk dekat area Johor Bahru lah. Dia COD. Dia ada dua robotik. Jadi robotik tu dia dah buka, dia hantar clutch pump lagi dekat saya.